Pernah tak rasa nak kumpul emas fizikal berbentuk gold bar dan juga emas berbentuk shilling emas dinar? Tetapi malangnya tiada bajet besar nak bermula. Nak simpan emas 100 gram yang nilainya hari ini mencecah RM50,000, tapi di mana nak cari RM50,000? Tahu tak tuan-puan, sebenarnya di Public Gold, kita tak perlu bajet yang besar untuk bermula mengumpul emas fizikal. Kita boleh gunakan akaun emas GAP dengan mengumpul gram sikit-sikit, dan bila mana gram emas kita dah terkumpul banyak, contohnya 100 gram tadi, kita boleh keluarkan emas 100 gram daripada akaun emas GAP Public Gold. Ia adalah kaedah untuk mudahkan semua orang turut sama mengumpul emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi tuan-puan, jika tuan-puan dah ready nak simpan emas, boleh isi info di beg biru. InsyaAllah dengan ilmu kita tahu apa kita nak buat. Dengan matlamat kita akan kekal konsisten kukuhkan kewangan dengan tabungan emas.